Hai semua, selamat datang ke channel Izumi Sato. Ni saya nak review untuk saya dah lama dah dapat benda ni daripada dalam Papa Zola The Movie. Cuma hari ni je saya baru nak review dekat YouTube saya. So tanpa membuang masa, jom. Ini dia gift daripada Papa Zola The Movie. Waktu galah yang saya hari tu jadi berubah sopan, saya dapat terima gift ni daripada Monster. Apa yang ada kat dalam ni yang saya tengah pakai sekarang ni, saya dapat daripada gift dalam box ni. Ni saya pakai terus. Tengok ni, Papa Zola The Movie Monster After Show kat belakang. Jom kita buka apa dia kat dalam ni. Okey, saya dah tengok dah. Cuma saya nak tunjukkan dekat penonton saya, viewer saya dekat YouTube, apa yang Monster bagi sewaktu dekat gala Papa Zola The Movie tu. So untuk yang pertama, yang ini dia bagi mask Papa, tapi yang jenis kain. Nampak? Boleh pakai. Sekejap saya cuba. Musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Okay, kita pergi yang item yang seterusnya. Saya dapat terima stiker. Kita dapat kad ucapan daripada Cikgu Papa. Operasi rekrut baharu Papa, kod operasi PZ1112, tarikh operasi 5 Disember 2025. Ini waktu gala yang hari tu saya pergi. Tahap keselamatan sulit lagi dipersulitkan. Selamat datang operatif. Anda telah dipilih untuk menyertai operasi sulit Papa. Di dalam kotak ini tersimpan peralatan rasmi operatif anda. Tapi cantik lah kan kad ucapan dia. Terima kasih Monster. Harap untuk next movie boleh panggil saya lagi Tapi saya akan buat yang terbaik. Yang seterusnya kita dapat enamel pin enamel pin. Bentuk mustache Papa Zola. Cun tak? So yang ini tiket Yang ini tiket sewaktu gala hari tu. Nampak? Saya takkan buang sebab yang ini benda yang paling berharga bagi saya. Cantik. Tiket dia cantik sangat. Kita ada satu event card daripada Papa Zola The Movie. Dia bagi minyak angin. Kalau rasa pening kepala ke, bolehlah pakai minyak cap Papa. Dan akhir sekali saya nak tunjukkan kepada korang atau viewers daripada TikTok dan juga YouTube, saya dapat mask Papa. Jom kita try bunyi dia. Kita pakai. Okey, saya dah siap pakai. Okey, kalau korang nak tekan mask Papa ni, kena tekan dalam 2 saat. Dia ada butang kat atasnya macam ni kan. Saya dah dapat butang dia dan saya tekan 2 saat. 1, 2, start. Okey, kita try Dia cuma kena touch dekat bahagian tengah. Okey. Lagi. Rasanya itu je kot, dia 3 sound tu. Tapi best lah. Kalau nak tutup semula, sekejap. Dia akan ulang, dia ada 4 command punya suara. Okay, kalau nak tutup balik, tekan 2 saat. Macam mula. Itu saja daripada saya untuk saya review Papa Zola The Movie punya gift. Sebab tu saya pergi ke gala Papa Zola The Movie 5 Disember yang lepas. Kalau korang rasa suka pada video ni, siapa-siapa yang belum subscribe dan juga follow dekat TikTok saya, sila subscribe dan juga komen. Like dan komen and share repost. Bye. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.